Saya nak kongsi ni lah penambahan yang kerajaan bagi kepada pemandu e-hailing lah. Saya ada buat penambahan sebanyak 300 liter jadi 600 liter total lah. Saya pemandu e-hailing sebagai full time bermula dari 9 pagi sampai pukul 5 petang lah. Setakat hari ini dah guna berapa liter dari segi penggunaan Budi 95 tu, yang 300 liter tu? Saya dah habis penggunaan saya pada minggu ketiga. Okay, base pada voice clip yang aku letakkan di awal tadi tu, kita semua sedia maklum lah kan, okay, yang bidang gigs ekonomi ni dalam sektor e-hailing menerima bantuan Madani RON 95 sebanyak 800 liter untuk setakat ni. Okay, first dulu kerajaan bagi 300 liter, kemudian ditambah lagi. Okay, dua kali ganda menjadi 600 liter. Kemudian tak cukup, ditambahkan lagi menjadi 800 liter. Tapi ada kuota dia lah, ataupun ada syarat dia juga. Okay, berapa kilometer yang dia orang kena drive untuk nak capai capai jarak tu, baru boleh dapat kuota yang kerajaan bagi tu. Okay, tapi itu bukan yang kita nak bincangkan, bukan apa yang aku nak bualkan dalam video ni. Okay, so apa yang aku nak ceritakan dalam video ni, apa yang aku nak sharekan dalam video ni adalah dalam bidang e-hailing. Okay, maksudnya dekat sini adalah dalam bidang ni lah, okay, yang hantar barangan, yang hantar makanan, okay, bidang sektor-sektor yang macam ni. Alright, sektor e-hailing langsung tak ada menerima apa-apa bantuan. Okay, yang ada hanyalah bantuan untuk personal kegunaan kita punya minyak sendiri. Okay, contohnya macam dulu, sebelum ni kerajaan bagi 300 liter kan, okay, setiap seorang individu. Alright, kemudian diturunkan kepada 200 liter. Dan kuota inilah yang digunakan oleh rider-rider, okay, driver-driver yang menggunakan kenderaan sendiri untuk pergi cari duit lah, cari income, okay, dengan membuat penghantaran makanan ataupun barangan. Okay, tapi bagi yang gunakan motosikal, aku rasa cukup ke 200 liter yang kerajaan bagi tu. Okay, kalau tak cukup pun mungkin hujung-hujung dah lah kan. Okay, hujung-hujung bulan tu mungkin agak kekurangan ataupun dah habis dah. Tapi yang aku maksudkan kat sini, yang gunakan kereta ni, right, untuk buat penghantaran, tak kisahlah korang join apa-apa company sekalipun, JNT ke, Shopee Express ke, Post Laju ke, ataupun Lalamove ke, okay, apa-apalah company sekalipun, right, tapi korang punya niche, korang punya sektor pekerjaan tu adalah menghantar barangan. Okay, so korang punya kuota untuk minyak, petrol sama juga macam orang lain. Okay, yang mana orang-orang biasa lah kan, yang menggunakan minyak untuk ulang alik tempat kerja. Okay, tapi korang pun dapat kuota yang sama macam orang lain. Tak sama macam e-hailing punya sektor. Right, so aku nak tanya dengan korang dekat sini, adakah cukup 200 liter, okay, untuk yang kerajaan bagi setakat ni, okay, untuk kita gunakan kuota minyak tu untuk kita punya pekerjaan seharian? So berdasarkan video yang berdasarkan voice clip yang aku letakkan di awal tadi tu, okay, ada beradik tu beritahu yang mana dia dalam masa 2 minggu, 3 minggu dah boleh settle habis 300 liter. Okay, apatah lagi 200 liter yang kerajaan bagi sekarang ni. Kalau dulu 300 kan, sekarang ni 200 liter. Okay, aku rasa dalam minggu kedua dah boleh settle lah 200 liter tu. Alright, so macam mana korang nak survive sebenarnya? Okay, macam mana korang nak survive, nak survive untuk korang punya petrol, okay, gunakan kenderaan sendiri, petrol sendiri, kuota minyak pun sendiri. So bila dah habis kuota tu, macam mana korang nak survive untuk nak cari income, cari duit, okay, untuk kita nak buat pekerjaan yang macam ni? Adakah nak kena tunggu pula untuk next month untuk renew balik kuota tu, okay, 200 liter, dan dalam masa yang sama korang dah jobless, tak ada kerja dah nak buat. Okay, sebab setengah orang, kita faham, right, ada yang full time sebenarnya yang buat hantar barangan ni, okay, delivery man ni, right. Tapi bila kuota tu dah habis, nak tak nak terpaksa untuk jalan tanpa ada subsidi lah. Okay, maksudnya dekat sini kena isi minyak pada harga normal, right, pada harga yang macam orang-orang T20 tu dapat.
ataupun pada orang-orang yang bukan warga negara Malaysia ni dapat. Okey, kena isi minyak yang harga jauh lebih tinggi daripada harga subsidi yang kita tengah dapat sekarang ni. Okey, adakah korang akan stop untuk buat e-hailing, buat p-hailing ni, tunggu sampai dapat kota yang baru, ataupun korang jalan juga tanpa ada subsidi ni? Korang boleh komen dekat bawah tu. Okey, sebab kita tengok sekarang ni kan, kalau yang pakai kereta sama je penggunaan dia, macam mana yang buat e-hailing punya sektor ni. Okey, sama juga penggunaan dia, sama juga kilometer dia. So macam mana? Sedangkan kita nak bekerja setiap hari perlukan petrol. Kalau tak ada petrol, tak bergerak dan tak bekerja lah kita. Alright? Bagi yang pakai motosikal tak ada masalah. So yang aku masukkan di sini yang pakai kereta. Yang pakai van, lori dan sebagainya, itu yang menggunakan diesel, itu lain cerita lah kan. Okay? Yang aku nak cerita dekat sini yang pakai kereta ni. Right? Apa korang punya solution? Right? Apa korang punya idea? Okay? Untuk nak jalan juga dengan Madani, subsidi RON Madani 95 ni dah habis dah. Sebenarnya aku kesian jugalah kan, dengan harga yang murah, right? Dengan pick up yang jauh, okay? Dengan fare yang tak menentu, okay? Dengan faktor kesesakan lalu lintas, right? Itu semua memainkan peranan yang penting lah kan, okay? Yang mana semua tu memakan kos, menggunakan kos yang tinggi, right? Itulah macam mana kan, 200 liter sahaja 2 minggu gone, 3 minggu gone. So baki lagi, apa kita nak buat? Setengah orang tak boleh tunggu, setengah orang boleh tunggu, setengah orang tak boleh tunggu. Jalan juga setengah orang boleh tunggu sampai in the end of the month, tunggu balik bulan baru dan baru jalan balik. Dia bergantung kepada kita punya kos lah, okay? Kita punya ekonomi kewangan keluarga masing-masing, okay? Sebab ada setengah orang terdesak kan, macam mana kalau bila tak berjalan, bila tak bergerak, bila tak bekerja, tak ada income, right? So ada setengah orang tu just income tambahan je, so tak bergerak pun tak apa, bergerak pun tak apa kan. So golongan yang golongan yang ekonomi keluarga dia yang terpaksa dia bergerak ni lah yang aku kesian sangat ni. Okay, so aku rasa tu je kot. Aku rasa video yang aku nak kongsikan kali ni tak ada apa sangat pun. Alright, just nak berbincang, just nak tanya pendapat korang. Okay, apa yang korang buat selepas korang punya kota ni dah habis. Last but not least, kalau korang buat full time tidak pembuta barangan ni, boleh cuba mau subsidi RON 95 untuk syarikat pembuatan darat awam dan barangan di bawah SKPS. Komonan boleh dibuat di mysubsidi.kpdn.gov.my. Ini aturan beberapa syarat kelayakannya. Kaedahnya akan dilaksanakan secara flikat. Hubungi nombor ini untuk info dan pertanyaan lebih lanjut. So aku rasa tu juga video yang aku nak sharekan kali ni. Terima kasih guys untuk korang yang dah pun menonton video ni. Jangan lupa guys, yang mana tak subscribe,